Jangan tunggu-tunggu nanti, mula je sekarang. Ramai yang tengah tunggu nanti bila gaji dah besar, nanti bila ada increment, nanti bila dapat itu, dapat ini, baru nak mula simpanan. Hakikatnya bila kita tunggu nanti tu, masa akan terus berlalu dan harga emas akan terus naik. Dan kita dah hilang kuasa penggandaan, compounding dalam simpanan tersebut. Emas ni bukanlah satu pelaburan yang cepat kaya. Ia simpanan jangka panjang yang berkembang nilainya dari tahun ke tahun. Ini something yang kita kena take note. Kalau mula awal, walaupun cuma 1 gram sebulan, dalam 10 tahun nilainya boleh jadi tabung masa depan. Dia boleh berganda-ganda nilainya. Boleh dijadikan tabung pendidikan anak, tabung persaraan, nak pergi holiday, semua boleh digunakan daripada tabung emas tersebut. Jangan tunggu kaya baru nak simpan emas, simpan je dulu. Dan kemudian belajar urus kewangan macam orang kaya. Mulakan dengan kecil dulu. Kalau kata ada lebihan RM100, RM100 lah dulu mula menabung. Kalau cukup bajet untuk dapatkan 1 gram, mulakan dengan 1 gram. Jangan bertangguh. The key point is jangan bertangguh dan juga terus konsisten bila dah mulakan simpanan emas tersebut. Bagi yang dah ada, jangan stop buat simpanan tu. Continuously dan consistently menyimpan. Dan bagi yang belum ada yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di profil saya, boleh daftar dan terus mulakan simpanan. Ambil tindakan hari ini juga. Bagi yang suka konten-konten dan nak belajar tentang ilmu simpanan emas, boleh follow saya rapat-rapat. Okay? I'll see you in my next video. Bye!